kembali lagi ke Khairina channel. Okay, kita tak ada intro lagi. So, kenapa kita pakai merun-merun ni? Tengok Pika. Pika, tunjuk sikit baju. Tunjuk baju sikit. Okay, kenapa kita pakai merun-merun ni? Sebab kita nak buat singers farewell party. Woohoo! Okay, the main point is kita rasmi Aida punya tumbler hari ni. Terima kasih Aida hadiahkan saya tumbler ni. So ini adalah sponsored by Aida. Okay, stay tune. Nanti apa yang kita akan buatkan sepanjang farewell party. Kawasan bonet kita full of hadiah ya. Tengok Aida pun pakai maroon. Today maroon team. Penuh dah. Tak tahulah Kak Isah nak letak barang dia kat mana. Kita orang dah sampai hotel. Itu hotelnya. Tapi kita nak pergi kedai RM2 kejap. RM2 besar kan, macam mall. Eco Mall. Semua orang is busy with the present and the barang. So, rasanya aku yang paling full kat sini. Yelah, jom. Kunci kereta. Okay. Full of barang. Kita tunggu lift. Yo. Guys, cari bilik kita 4D. Wah, ada tu. D. Mana weh, sana lah D. Sana lah. Dia kata bilik tak kunci. Tolong Ika, buka. Wow, ada alpaka. Masuk cepat kau. Buka itu pasang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cantiknya. Fuyo, ada cermin. Tengok barang saya. Tengok. Belakang lagi beg laptop. Ni ada toilet. Ada katil. Penat. Barang banyak. Weh, sofa ni boleh jadi ni weh. Boleh jadi katil. Ya Allah, banyak barang aku. Hai, jemput masuk. Ni dapur. Wow. Ini koridor kot. Wow. Tadi parking kereta kat bawah tu. Wah, cantiknya rumah kita. Ini bilik satu lagi. Sini. Aku rasa ni bilik tukar dia. Oh, mungkin. Ni toilet. Bilik tak ada, bilik tukar barang. Toilet ada 2 ya. RM154 lah. Boleh. Penat sangat ni. Padahal baju dia dalam tu tadi. Persediaan nak kemas-kemas ni. Sekejap kita nak main game. Dan habis game baru nak tukar-tukar hadiah. Okay? Okay korang, kita dah nak main game pertama. Game apa? Nama dia? Tak tahu kasi. Cepatlah Kak Isa. Labu-labi. Apa? Nasi labu-labi. So macam mana permainan dia? Sini. Kita cakap kat sini. Ya. Okay, main dia. Nanti kita kena guna susu tu dan ambil coklat tu. Tapi kena tutup mata. Tutup mata. Okay, stay tune. Ada Kena main. Aku buat dulu. Bapak main game ni. Okay, sabar. Dah tengok.
Ini 2 minit. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Macam nampak je. Mana nampak? Okey, dah habis. Dah. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, banyak! Cepat pun. Cepat. Habis, dah. Oh, mana? Kau ni. Aktif sangat. Kau tengok video kau. Jadi aku ni. Banyak dah sebab dia tadi kau. Habis! 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3. Itu bunyi. Dulu waktu aku kecil, salah. Dulu waktu aku kecil-kecil aku main basikal, lepas tu aku langgar pagar. Okay, betul. Yang kedua, setiap tingkatan tu ada orang yang crush kat aku. Last, Oh, dia kira macam buka ID juga. Kita fikir tak banyak sebenarnya benda tu betul. aku yang aku tak ingat. Tapi anyway, kita boleh persoalkan macam waktu benda tu berlaku apa? boleh. Kita siasat lah, kita siasat. Okay, lepas tu aku pernah nanya aku yang biji-biji tu. Jawab. Itu. Okay. Dah. Okay. Waktu yang setiap tingkatan suka kau tu, umur kau berapa? Setiap tingkatan. Oh, maksudnya waktu Setiap Dia kata 2. Okay, apa perempuan yang orang suka kat kau? Tak tahu, aku tak tanya dia lah. Betul apa dia cakap kau? Dia cakap Apa dia bercakap sebab aku main gerak. ni? Sebab aku gerak. Oh, kau hot girl eh? Dia tak tahu. Aku langgar. Oh, mana tu? Kau cakap Satu orang apa? Tu darjah, tak ingat darjah 4 kat rasa. Okay. Yang ketiga tu? Yang ketiga, aku ingat tak Yang Cakap apa? Aku rasa first salah. Sabar. Kita kena bincang jawapan. Kita kena sepakat jawapan kita. Satu je kan? Okay. Statement pertama tu aku rasa itu betul. Betul. Dia bukan satu dan tiga salah. Betul. Dua tu salah. Anyway. Maksud dua betul. Dua betul. Setiap kata itu. Rasa dua salah. Ya, tapi kena dua betul. Okay, aku rasa statement satu tu betul. Ada tak yang kau rasa betul? Okay, so statement satu betul lah. Kita sepakat. Statement kedua, aku rasa salah. Siapa rasa salah? Okay, sama salah dulu. Yang orang minat kau tadi kata itu orang yang sama ke? Betul. Oh, sejak dari form 1 orang lain, form 2 orang lain. Okay, aku rasa statement kedua tu salah. Siapa rasa salah kan? Okay, dia rasa betul. Okay, statement ketiga tu aku rasa betul. Aku rasa betul.
Tapi macam pernah. Macam tak pernah naik ke naik? Pernah naik. Dia betul kan? Macam tak tahu. Macam berapa pernah cakap tak pernah kena. Aku tak pernah kena. Dia tak pernah kena. Aku dah berapa salah ni? Okey. 1, 3 betul, 2 salah. 1, 2 betul, 3 salah. Aku rasa 1 dengan 3, aku rasa 1 betul, 2 salah pun. Maksudnya 2 salah, 3 tu salah. Okey, dia 1 je lah, 1 je maju. Okey, belum? Okey lah, kita dekat. Aku rasa 3 salah, 2 betul. 2 dengan 1 betul. So, aku nak pikir sama. So, kamu betul salah, 2 ke 1 dengan 3 betul. Okey, aku pilih 1 betul, 2 dengan 3 salah. Okey. Okay, siapa yang Aku jawapan dia first, nombor 1. Aku jawapan pada tadi. Aku jawapan betul. Yang kau bawa sekarang ke pagar. Okey, yang tu betul. Okey. Yang kedua. Kau nak jawab apa? Aku jawab salah. Aku betul. Pika dengan Aida betul. Aku salah. Aku dengan Aida salah. Kedua betul. Wow, hot girl. Okey, ketiga. Ketiga kau nak jawab apa tadi? Aku cakap salah. Betul salah. Betul salah. 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 Astagfirullahaladzim. Aku cakap salah kok. Salah. Salah. Aku tak pernah dengar. So Aida dengan Pika betul semua. Aku betul 2. Pika semua. Nombor 1 tu betul lah. The word. So, korang kena ikut apa yang orang tu cakap. Bukan ikut warna kertas ni. Okey, Contoh faham. red. Okey, faham. Ini ikut tulisan ni. Main ikut orang lain. Suara-suara ni. Kalau dia sebut yang tak ada dari ni, contoh dia sebut pink, tak ada. Kalau aku tengok dia sebut yang ada. Sebut yang dalam ni kan? Yang tak ada contoh kat luar kan? Kan tak ada. Tak ikut kan. Contoh. Apa nak main dulu nak tali tak? Macam ni main macam ni. Orang dah terang dia pergi Contoh ni, perkataan dia. Contohnya macam ni. Perkataan dia. Red faham tak? Oh, red tu bukan tu kan? Red. Blue. Mami datang dong. Mami nak balik kampung. Beranak dalam tong. Ambil gigi tutup bonggong. Tahu kan? Wah. Dah dulu. Ika. Dah dulu. Ika. Dah lihat tak? Kita belum. Salah. Aku dulu. Salah. Ini je lah. Tu kamera kat sana. Dia nak tunggu berapa minit? Berapa masa tu? 6 kali percubaan. 6 kali percubaan. Kau nak apa? Kau berapa kali betul berapa kali yang salah? Dan 6 tu. 1, 2, 3. 6 kali. Apa nak cakap? Blue. Yellow. Tak boleh lambat. Dia cepat lah. Red. Korang cepat-cepat dah sikit. Okay, red. Jom. Yellow. Berapa kali? 3. Yellow. Orange. Blue. Blue. Okay dah. 4 betul 2 salah. 4 betul 2 salah. Kau kan cuba 6. Aku Red. Ha? Satu, dua, tiga, yellow. Orange. Yellow. Pink. Kat luar. Tak ada tekan. Blue. Dah lambat dia maju. Orange. 3 salah, 3 betul.
1, 2, 3. Blue. Okey, betul lah. Red. Blue. Dua kali lagi. Yellow. Orange. 3 betul, 3 salah. Aku beri berapa? 4 betul, 2 salah. Satu, dua. Jap, macam dia kira kau kira tadi? 6 kali. So tengoklah jari kau dah naik berapa. Okay. Macam yang kata satu. Betul. Kalau satu salah naik kat sini. So tengok dah ada 6 jari naik ni. Betul belum? Kalau salah je aku tukar. 1, 2, 3, blue. Kau tak tahu. 1, 2, 3, orange. 1, 2, 3. Red. Yellow. Orange. Blue. Nak ada kan? Nak ada? Tak tahu. Okey, satu salah. 1, 5. Okey. 6 kali. 6 kali dah? Kira kali dah. Gimana lah? 1, 2, 3. Yellow. Salah. Red. Salah lagi. Orange. Blue. Red. Salah. Red. Satu lagi. Orange. 1, 2, 3. Yellow. Salah. Berapa betul? 2 betul, 4 salah. Aku nampak dah. Okey dah. Dah. Korang kita nak ke next game pula. Oh, tadi by the way saya bagi diorang satu Polaroid, satu dompet, satu lagi engrave lipstick case. Ini dompetnya. Nak buka ke? Korang tak tengok. Tapi warna lain-lain. Ni ada gambar Polaroid kita orang. Dia dah budak dah. So, kita akan seorang akan tanya seorang lagi soalan. So, if seorang tu tak boleh jawab, so orang tu akan kena conteng. Dengan makeup. Kalau aku mandi kan, aku suka mandi air sejuk ke air panas? Okey. Dah? Dah ke? Nak tengah-tengah pula. Dua-dua betul lah. Air suam ataupun air sejuk gitu. Kita kan? Kira eh? Dah. Okay. 1, 2, 3. Sejuk. Suam. Ikut je tak kena sini. Aku makan isan. Aku dah suam. Tak ada. Aku tak suam memang. Suam. Oh, boleh pilih ke weh? Aku nak ni. Ojo tau. Tutup mata. Cantiknya. Macam Suzy Pink. Teruk ke? Nak pakai sebab balik. Tak ada. Tak pula. Tak nampak lah betul-betul. Risot kan dia? Bukan padam pun. Sekejap ni tambah lagi. Bukan jalanmu. Oh dah. Ku berhenti mengharapkanmu. Kan ni. Ya jika bersamamu, ku kan memilikimu. Jodoh BBNU belajar makeup. Mua. Aku dah nak tengok Shermaine sebab aku nak tengok surprise untuk aku ni. Siapa nak makeup combo boleh jumpa Ika.
Dah ke weh? Berapa? Dah. Oh, maksud dia dah pakai spek. Keganasan rumah tangga. Okey, tak kisahlah filem ke movie ke yang aku minat, genre yang aku minat. Dah. 1, 2. 1, 2, 3. Seram. Aku nak sebut lawan-lawan yang tak dulu. Mika. Action. Seram. Seram. Siapa yang seram tadi? Aku. Jangan. Meh 2. Cepat, Meh. Sekejap lagi kena teruk lagi. Bukan. Tadi tu cakap kau pergi seram ni. Ambil ni. Aduh, kau bijak. Ini apa ni? Lipstick tak? Lipstick. Yang ni bagi tahu dah cuba dia apa. Horror. Tak boleh rasa macam nak make up orang. Sekejap lagi nak. Aduh, jangan. Cetuk comel je. Mana ya? Comel kau datang. Habis dah muka aku. Meh Pika. Sini. Oh, jahat lagi. Bertunggu mukamu. Okay, Pika. Miau. Tak cantik lah aku melukis. Memang nak buru. Entah weh. Ya, Bagi buru dia muka Pika tu. nanti. Penat lah gelap. Comel kok. Dah. Aha. Cantik kok. Jangan comel. Dengan kau je kasih nak marah. Dia gelap dah. Meh sini baby Meh. Tak nak okey dah Oh, lo comelnya dia. Sekejap lagi aku lah kena Asal dah selesai. Hukum tadi. Dia masih comel je. Aku nombor 3 kan. Dah. Cantik kok. 1, 2, 3. Soalannya berbunyi, apakah jenama jam aku? 1, 2, 3. Aulon. Jawapan kau apa? Aulon. Kau? Samsung. Kau? AOLON. Kau? Apa tadi? Apple. Semua salah. Maimo. Merci dia semua. Meh. Wah. Cepat. Soalannya adalah, apa benda hadiah birthday yang paling mahal aku pernah dapat? Apa? Telefon. Jam. Ha? Telefon kasut. Kasut. Okay, mu apa tadi? Jam. Itu macam tu juga. Apa telefon? Mu? Phone juga. Okay, Kak Isha tinggal semua atas sini. Sama kasut. Aduh, salah. Tak ada kau. Sabar, macam mana nak buka benda ni? Okay. Tok ada weh. Mungkin siapa di hatimu? Siapa yang bercontoh? Yang kena tudung tau. Okay, tak lah.
buatlah shading sikit. Shading. Okey dah. Pergilah cepat. Okey dah cepat. Salah pakai skincare. Aku cuba weh. Ni apa ni weh? Oh. Tu mata weh. Lembutnya kulitmu. Wait, dah mau target. Kau yang tu. Salah pakai produk juga. Okey dah. Memang kita ditulis. Okey cepat weh. Boleh buat ini. Saya kena pakai produk. Pada situ ada mantap. Saya tak yakin nak keluar. Tak bermakan. Nanti sabar. Ini kita usah jadi kan. Belum pakai Aina Beauty. Okey dah. Nama produk Jadi Aida. Okey dah weh. Hilang dah dapat aku buat. Lipstick je nama apa aku pakai sekarang? 2, 3. Auto. Apa? Sis lady. What dah? Auto. Anas. 4 sini. That's the me. Aduh, test. Sabar. Dah lah guna limit. Payah nak hilang. Lipstick ke ni? Mana aku tahu weh? Tu belakang dia. Inilah lipstick. Yang kena tudung. Tak. Macam mana lah rupa aku sekarang ni. Satu baby. Okay, go. Next. Mana limit ni? Mana yang gitu ni Weh, macam orang perocat. Bagi. Au. Weh, tadi yang dia suruh itu. Dah tak pakai spek. Ya, Elisa dah tak pakai spek. Tak ada ubat lah. Tak ada ni. Dah. Tak diet. Weh, Ika punya dah tak tahu dah tu weh. Dah tak tahu nak conteng mana dah tu. Weh, tolong weh buat dekat Elisa ni. Tengok. Main sini. Tak ada. Tunggu aku ambil yang aku dah. Oh, tunggu. Okay. Ika, mari. Ika ni nak nambah apa? Mari. Nanti mau fikir. Macam mana lah? Dah tak pakai spek.
Ubik ingah Bika. Duduk dia. Dia bukan ketah. Dia bukan ketah lukisan Bika. Tipu je orang saya tak ada pun. Okay. Wait, tengok. Ika, go. Better lagi muka aku. Cantik apa? Asal kau tak buat kain Isaf punya bulat-bulat macam aku? Tudung dia ke ni? Kalau itu semua alasan kau. Nak ikau tak boleh sebab tudung dia rapat. Sepi melamat kerinduan, tak terbatas ingatan itu terhadapmu. Dan pada siapa Oh, yang ke game ni pandai teruk ke? Okay dah. saat ini kian Paling teruk bro. Okay. Okay ni guys, muka kita orang. Saya macam ni. Sekejap buka spam mata. Okay, Ika, Aida. Ma. Ika cepat. Oh. Pika. Ika tu macam merah melaju ke di bawah aku. Tak risau je paling comel Okey korang, untuk part 1 ini sahaja kita punya video. Nanti kita sambung malam ni untuk part 2. Bye.